tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan musuh itu datang kepadaku, menuju ke arahku. Aku pun terus memanahnya. Dia pun bersembunyi daripada pandangan aku. Tak tahulah aku apa jadi kepadanya. Wa nazartu ilal qaum, dan aku perhatikan pula kepada golongan musuh yang lain. Rupa-rupanya mereka telah pun naik dari satu bukit yang lain. Faltaqauhum, mereka pun bertembung ataupun bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu sahabat-sahabat Nabi berpaling, lari. Wa arji'u munhaziman, dan aku juga lari, kata dia. Aku juga lari ke belakang. Ketika itu aku memakai dua kain. Kain muttaziran bi ihdahuma, satu daripadanya pakai sebagai kain di sebelah bawah lah, dan yang satu lagi sebagai selimut, sebagai baju, pakai dua kain. Kain aku tercabut, kata dia. Kain aku terlucut. Fajama'tuhuma jami'an, oleh kerana kalut sangat itu, aku kumpulkan kedua-duanya. Kedua-dua kain itu jadi sekali. Jadi aku kumpulkan kedua-duanya, dan aku lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku lari. Wa huwa ala baghlatihi syahba, pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bagal putihnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya Ibnul Aqwa telah melihat sesuatu yang menakutkan. Apabila mereka mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pun keluar, turun daripada bagalnya, kemudian menggenggam satu genggam tanah, kemudian menghadap mereka, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, syahatil wujuh, binasalah wajah-wajah mereka. Fama khalaqallahu minhum insanan, tidak ada seorang manusia pun di antara mereka melainkan dipenuhi mata mereka dengan tanah tadi, walaupun dengan segenggam tanah tadi. Fawallau mudbirin, pada ketika itu mereka pun lari dengan berpaling belakang, lari. Fahazamahumullah, Allah mengalahkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula membahagikan ghanimah di antara orang-orang Islam. Ini peperangan Taif pula. Dengan sanadnya, Imam Muslim beriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengepung penduduk Taif, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, yakni sekadar kepung sahaja. Faqala, oleh kerana itu Nabi SAW bersabda, kita pulanglah insya-Allah. Sahabat-sahabatnya pula berkata, kita akan pulang dalam keadaan kita tidak mendapat kemenangan. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, pergilah kamu berperang. Mereka pun pergi, lalu mereka mendapat luka. Pada ketika itu Rasulullah SAW berkata, kita akan pulang besok. Qala, perawi berkata, fa'ajabahum dhalik, kata-kata Nabi itu disukai mereka. Kata-kata Nabi SAW itu mereka berkenan. Mereka pun berkenanlah dengan Nabi SAW kata itu. Rasulullah SAW pada ketika itu suka, ketawa. Yang ni baru, hari ni baru kenal. Kemarin tak kenal, kemarin tak sekelik, hari ni baru nak kelik. Begitulah. Jadi dua bab kita baca saat ni. Sebenarnya sebelum pada ni kita tak ada lagi hurai baru ni. Bab yang pertama tu tak ada habis. Hiraklu tu Nabi kiri surat tu tak ada habis. Di situ ada beberapa perkara. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebahagiannya baru ni kita sudah sebutkan. Sebahagian yang lain dia tidak sebut. Cumanya kita tengoklah di celah-celah tu.
Itu cuba kita tengok hak dia kata tu, apa dia ajar kamu. Hak dakwa jadi nabi ni dia ajar apa? Apa ni, Abu Sufyan pun kata dia ajar kami suruh semayang. Situ tengok situ. Ya'muruna bis salati waz zakah was silah wal afaf. Situ dia ajar kami bersembahyang, berzakat, menghubungi rahim ataupun menjalinkan hubungan kekeluargaan. Qala, situ. Yang ni Heraklu tu kata, kalau betul lah apa yang kamu kata ini tentangnya, maka memang benar dia seorang nabi. Memang benar dia seorang nabi. Situ kita. Aku memang pun sudah tahu, kata dia, bahawa nabi itu akan keluar, tetapi aku tidak sangka dari kalangan kamu. Kalaulah aku yakin aku dapat sampai kepadanya, nescaya mahu aku bertemu dengannya. Dan kalau aku berada di sampingnya, nescaya akan ku basuh kedua kakinya. Dan kerajaannya pasti akan sampai ke bawah dua tapak kakiku. Kemudian dia pun minta surat. Hak tu kita nak situ. Jadi hak dia kata saat ni, kalau betul lah sebab mu kata tu, lagu tu lah dianya, memang betul nabi tu kalau lagu tu. Dia kata lagu ni, maknanya sebab Heraklu ni dia seorang alim. Dia pada masa tu nak jadi pemerintah tu dia alim. Kitab Taurat ni, kitab Injil ni dia alim. Seorang lagi kawan dia dalam Bukhari, di awal Bukhari tu lebih panjang lagi daripada ni, lebih lengkap lagi. Ada seorang lagi kawan dia, dia pun tulis surat ke sain dia. Sain dia tu kemudian kena bunuh. Dan dia dah jumpa dengan sain dia tu, kecek sain dia tu kata memang betul. Mengikut pengetahuan aku, sama-sama alim kedua-dua tu. Mengikut pengetahuan aku betul nabi akhir zaman. Kata dia ceritanya gitulah. Jadi Heraklu ni pun dia yakin. Dia yakin ni berdasarkan kitab Taurat dia tu lah. Walaupun banyak isyarat-isyarat dan dah sebut tu betul-betul dah di kalangan Arab, tetapi dia tidak suka nabi akhir zaman tu akan lahir di kalangan golongan ataupun masyarakat atau bangsa yang mundur, bangsa yang terkebelakang. Dia tidak suka bangsa yang selama ni diperhambakan, dipermain-mainkan oleh mereka. Dia tidak suka, tidak masuk dalam hitungan. Kalau duduk perangnya, perang dengan orang lain, bukan perang dengan dia ni. Dia tidak suka daripada puak-puak ni. Itu sebab dia tidak suka tu. Kalau nak kira dari segi ilmu dia tu, memang dah banyak sebut bahawa nabi akhir zaman itu adalah daripada bangsa Arab dan sebagainya. Tak apalah. Tak apa. Dia kata kalau aku yakin aku dapat sampai kepadanya, nak benar aku pergi jumpa dengan dia. Jadi setara ni Islam dah kah? Oleh kerana ni lah ayat ni lah, setengah-setengah ulama mengatakan Heraklu ni Islam. Dia sebenarnya Islam dah. Sebab apa dia tak akan kata lagu ni? Siapa nak basuh kaki itu lagu mana? Maknanya dia terima dah lah. Dah terima ni maknanya Islam lah. Mereka kata begitu. Ramai juga ulama yang kata begitu, tapi pendapat itu tidak kuat sebenarnya. Tidak kuat. Sebab di sini tak ada sebut lah. Dalam Bukhari ada. Dalam Bukhari akhir sekali bila dia tengok gegak popok dia tu, riuh rendah popok dia tu, bila bunyi dia kata gini, bila baca surat tu, lepas pada tu di sini ringkas saja. Bila baca surat tu, dia pun kena alih peluh dia baca surat. Puak-puak dia ni gegak lah riuh rendah. Lepas pada tu dia suruh tutup pintu. Dia suruh tutup pintu. Dia pun rayak lah. Mana kira-kiranya demo tu pahal dia ni
Islam lah kau. Nak masuk Islam ataupun Islam dah. Hak tu yang geger tu, sini tak ada sebut. Dalam riwayat. Dalam riwayat Bukhari tu ada, dia sebut. Jadi bila geger saat ni, dia pun tengok keadaan ni lagu mana. Dia pun kata, akhir sekali dia pun kecek, dia kata sebenarnya innama akhtabiru shiddata dinikum. Aku nak uji sejauh mana kuat agama kamu. Itu dia nak uji, kata dia. Maknanya kuat lagu tu lah. Pada tu dia pun tak ada apa makna serupa dengan orang lain lah. Serupa dengan orang lain. Dan dalam hadis itu juga disebut begitulah akhirnya keadaan dia, begitulah dengan keadaan itulah. Kalau kita tengok dalam dalam sejarah kan, lepas pada Nabi SAW kira surat ni sama ada pada tahun yang ke-6 tu ataupun pada tahun yang ke-7 lah. Pada tahun yang ke-7 lah banyaknya. Cuba kita perhatikan pada tahun yang ke-8 tu perang di antara orang Islam dengan puak-puak Rum ni. Orang panggil perang Mu'tah pada tahun yang ke-8. Di bawah siapa? Di bawah Hiraklun ni. Di bawah pimpinan dia ni. Mana kalau dia Islam, apa perang? Apa perang? Dalam riwayat Ibnu Hibban ada disebutkan bahawa Nabi SAW tulis surat pula pada tahun yang ke-7, ajak dia kepada Islam. Dan hampir-hampir dia nak terima Islam. Di situ dia sebut. Dalam riwayat Ahmad pula disebut dia ada tulis surat balas kepada Nabi SAW. Dia kata aku Islam. Tetapi dalam riwayat tu juga kata Nabi SAW kata dia bohong, dia pelawak. Jadi jelaslah berdasarkan riwayat itu, maknanya dia kata dia Islam, dia menunjukkan dia Islam itu sebenarnya tidak sungguh. Kalau tidak, apa Nabi SAW kata dia bohong. Lepas pada tu tahun yang ke-8 tu perang. Kalau dia Islam tak ada perang dah. Sampai seramai mana pula mati sahabat-sahabat Nabi pula perang. Buat dia ni tu ada lagi. Ini menunjukkan bahawa dia ni tidak Islam. Tidak Islam. Dia sebenarnya tahu dan yakin inilah Nabi yang terakhir, tetapi takut hilang kuasa, takut hilang pengaruh. Dia nampak orang dia ni kuat-kuat ni, mesti dia akan jatuh. Ada dalam setengah-setengah riwayat disebutkan, dalam sirah lah ada sebut, dia kata aku sebenarnya aku yakin dia ni, tapi kalau aku pergi tengah jalan puak-puak dia bunuh aku. Ada sebut gitu. Tapi riwayat itu tidak sekuat riwayat-riwayat ni. Tidak sekuat riwayat-riwayat ini. Kesimpulannya dia tidak Islam. Dia tidak Islam. Dengan kata saja, dengan mengaku begitu saja tidak jadi Islam. Mana banyak perkara lah, banyak perkara. Ada kalanya orang menyatakan tapi hati dia tidak. Ada kalanya hati dia terima tetapi dia zahir dia tak mengaku. Macam-macam lah. Semuanya itu tidak Islam berlaku, kafir berlaku. Hak naknya hati, lidah, perbuatan semua akui. Itu baru yalah. Keadaan dia ni tidak. Ataupun dia takut mati ke, tak kira lah. Kerana dunia lah. Kerana dunia. Tapi ulama-ulama katakan sebenarnya dia tidak perhati. Kalau dia sudah yakin gini mo ni, Nabi akhir zaman ni tulis surat ke dia. Kan Nabi SAW kata dah tu, aslim taslam. Kalau dia perhati tu, dia pakai taslam tu dengan maknanya yang umum. Kamu masuk Islam lah, kamu akan selamat. Maknanya ini macam doa Nabi untuk dia. Dah dalam keadaan ada doa Nabi ni, dia akan selamat ke mana-mana pun. Kalau dia pergi pun, apa sebab dia tu jadi takut orang bunuh dia ke, takut orang macam-macam kata, tak sepatutnya lah. Sebab dia selamat. Itu kalau kita pakai dengan makna umum. Ataupun kalau kita pakai dengan makna taslam tu hak tentunya akhirat selamat. Kalau dunia tak selamat. Orang yang beriman dia nak selamat akhirat tu. Itu lebih penting. Kalau dunia selamat pun akhirat tak selamat, nak bagi dia. Hak Nabi SAW kata ni sama ada kedua-dua untuk dia.